Kam furudul wudu, berapa fardu wudu. Fardu wudu ni ada apa? Iaitu wahiyah sitatu, ada 6 semua. Fardu wudu ni ada 6 semua. Al awwalu niyatu, kena ada niat. Yang pertama kena ada niat. Mana? Bukan masa air duk tangan tu kena niat tu. Air duk tangan tak perlu niat lagi. Masa air setuh, mula-mula setuh kepala, setuh muka kita ni, masa tu mula kena niat. Tapi setakat basuh, mana setakat basuh? Tak mula-mula basuh tu. Contohnya kalau kita habis ni. Contohnya kita ambil air tak sini, sahaja kami wuduk dalam hati kita. Sahaja kami wuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja kami wuduk fardu kerana Allah Ta'ala. Contohnya sahaja kami wuduk kerana Allah Ta'ala. Ambil contoh gitu. Sini baru habis. Sini baru habis. Atas ni kena buat naik balik. Kena kau ni kena sapu balik. Maksudnya tak perlu akak tangan. Kalau akak tangan kena niat mula. Kerana apa tak sempurna lagi wuduk ni. Jadi kita habis sini, masuk kita akak balik, kita sapu belakang. Akak sapu belakang. Sapulah. Tu. Yang kedua, gapo fardu wuduk lagi yang kedua? Iaitu ghuslul wajhi. Iaitu basuh muka. Basuh muka ni sekali dengan niat. Sekali dengan niat. Hak dia sekadar mana hak dia? Hak dia kalau daripada pihak atas hingga pihak bawah, kadar panjang dia sekadar mana? Iaitu daripada tempat tumbuh mula-mula rambut ni. Kalau berotak ni nampaklah tempat tumbuh benar. Tempat tumbuh sini. So nak lebih sikit, takutnya tak sampai hak muka panjang tu. Daripada atas kita sini. Sini kena lebih sikit tu tak apa. Jangan lebih banyak, lebih sikit lah. Takutnya tak sampai. Sapu, contoh ambil air, niat habis, sunus stop. Lepas tu sapu bagi atas. Bagi atas. Bagi bawah setara mana? Bagi bawah sapa ni tempat tulis rusuk kita. Tulis lagu. Sini lah. Lebih sikit ni. Sini. Ni. Tu. Tu kena sapu ni. Bulu-bulu ni. Janggut-janggut ni kena sapu. Kalau panjang sangat tak perlu. Kita menyelak gini lah. Kalau panjang lah. Kalau pun macam ambo ni, dia kena sapu ni. Sebabnya apa? Dia bulah halu. Kena daripada atas bawah. Daripada atas bawah. Lepas tu daripada tepi kiri kanan. Daripada ni cuping telinga kanan hingga ke kiri. Kena sapu juga. Kena bagi rata. Bagi rata. Hak muka. Faham ke tak? Tu. Itu cara basuh Cara basuh. Kalau tak kena cara lah kan tak sah wuduk kita. Jadi bila tak sah wuduk kita, semaya kita sah tak sah. Semaya kita tak sah. Tapi walau kenapa, kalau masa jahil kita tu, kalau kita dah semaya, tapi kalau tak sah tu, dimaaf je. Tu. Masa kita jahil sebelum tu. Tapi kita tunai dah lah. Tunai dah. Tapi kalau nak qada balik molek Molek benar. Baiki balik semaya kita. Baiki balik. Tu. Yang ketiga, Ghuslu yadaini ma'afil mirfaqaini. Maksudnya apa? Basuh kedua belah tangan. Dua belah tangan hingga ke siku. Mirfaqaini hingga siku. Basuh hingga ke siku. Ni siku, ni sana. Ni siapa sini? Ni sini. Sini. Ni tempat ambo tu ni. Ni sini siku. Ni siku ni sunat lebih sedikit. Makruh kalau lebih sampai ke bahu. Sampai ke bahu tu makruh. Tapi kalau siapa guna air maji air wakah, haram pula. Sebab apa? Membazir-bazirkan air. Sebab tu kena jimat lah. Kalau guna air wakah, kalau guna air kita, rumah kita sendiri ni, makruh ukur dia. Guna air rumah kita sendiri. Faham ke tak? Tu daripada tanya. Kalau siapa ke siku ni, biasa nak lebih. Sebabnya takutnya tak lebih. Takut tak lebih tu, wuduk kita tu tak sah. Takutnya tak sah. Sunat lebih. Tu payah ke tak? Lepas tu dari segi apa? Lepas tu seterusnya, iaitu rukun wuduk yang ke bawah kepak. Yang mana? Iaitu mashu
mashu mashu wajhi, mashu ba'da ra'si, iaitu basuh setengah kepala. Setengah kepala nah. Setengah kepala basuh sikit ya, basuh sikit. Tapi memada dah kalau basuh 3 lah. Basuh 3 lah rambut memada dah. Contohnya kita ambil air sikit, pak kita tap sikit. Tempat tumbuh rambut. Kalau ada tepi ni, orang rambut panjang tu, orang rambut panjang contohnya, pakai tu panjang rambut tepi. Kita ambil basuh rambut panjang tepi-tepi tu, ujung-ujung sekali. Maka tu tak sah. Dia kena apa? Kena ambil tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut 3 kali. Tapi sunatnya afdalnya basuh semua lah, basuh semua kepala. Basuh semua kepala. Ambil air basuh. Kono. Apa ni? Cuci. Apa ni? Sapu. Mashu ba'du rasi. Kena sapu. So tu yang sempurna. Yang memada 3 lah rambut. Tepat tumbuh rambut. Serta dengan kepala tu. Bukan ujung panjang sangat tu. Bukan tu tak sah. Faham kau dah? Lepas tu Raslu rijlai ni ma'a ka'bai ni, iaitu basuh kedua kaki. Basuh kedua kaki. Pada kaki ni sunat sapa betih. Bahkan apa takutnya kaki kita tu tak kena tepat asalnya wajibnya sapa buku lali. Tapi sunatnya sapa ke betih. Maksudnya awak naik sikit lah. Kalau sapa ke pohon, ukur dia makruh. Sapa ke pohon tu makruh ukur dia. Sapa ke pohon tu makruh. Jadi pada tika sunat membasuh kaki juga, ada juga tika sunat, iaitu sunat kita genyeh. Sunat kita apa ni? Kita genyeh ya. Maksudnya apa? Sunat kita konyoh-konyoh tepat payuh nak masak air tu. Antaranya tempat apa? Celah-celah kuku ataupun tempat kulit-kulit berlepak. Susah kalau masak air. Jadi pada tika tu sunat kita gonyoh-gonyoh ke. Pada tika tu. Tu faham ke tak? Lepas tu yang kena asadisu. Gapo tertib. Ikut terus lah. Contohnya yang kena mula-mula kena niat. Mula-mula. Wukuf fardu mula-mula. Niat kena mula-mula. Jangan pergi basuh kaki dulu baru kita niat. Tak boleh. Tak boleh tak sah. Kita contoh niat kat kaki. Tak sah. Kena niat kat muka. Faham tak? Niat kat muka. Kalau basuh linga sunat. Lepas tu koma sunat. Lepas tu masuk apa ni? Masuk air ke hidung. Memasukkan air ke hidung tu sunat. Lepas tu yang mana lagi? Basuh tangan sunat. Tak ada masalah. Alah tu. Maksudnya yang terketik tu yang fardu. Kena ikut terketik yang fardu tu, kena ikut terketik. Sunat pun lagu tu juga kena ikut terketik juga. Kalau tak ikut terketik tak dapat sunat juga. Kenapa menyalahi? Faham tak? Faham tak faham? Tak faham. Sudah. Assalamualaikum.